Baik, satu lagi soalan. Bolehkah Bapak terangkan tentang Nur Muhammad dan Wahdatul Wujud? Itu pun bina di atas asas tadi. Ini sebagai apa yang makam ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Hak soalan tadi hubung kait dengan akidah. Ini pun sakut dengan akidah tapi min daqaiqil ulum. Setengah daripada kehalus-halusan ilmu macam tepung lah. Kalau dulu biji berah, biji gandum, kemudian di mesin zaman dulu ditumbuk, dikisar, jadilah debu. Orang petani panggil debu. Debu gandum, debu berah orang petani panggil. Tapi sini panggil tepung. Kan? Orang petani kalau panggil tepung tu hak lain tu. Debu tadi sudah dibuat jadi kuih-muih gak dia panggil tepung lah tu. Orang petani panggil tepung hulu. Dia panggil begitu. Kat sini tak, bila kata tepung tu kena ke debu kata ni panggil. Debu puluk, debu jemuh, debu berah jemuh, debu gandum, tiga sana panggil debu. Sini panggil tepung. Ala kulli hal begitu bahasa tempat masing-masing panggil. Maksud Nabi kita fahamnya apa dia daging. Yani suatu jirim bila dikisar jadi hacur, berdebu tepung. Jadi ayat kata ilmu dia ada begitu. Sebab ulama' dia penamakan ada perjalain, ada panggil daqaiq. Daqaiq ni jamak pada daqiq. Arab panggil daqiq. Daqiq tu tepung-tepung tu Arab panggil daqiq. Asalnya daqiq dengan qah, dia tukar jadi ga, daqiq. Ya dah. Tepung hak debu tu lah. Maka ilmu pun begitu, dia ada daqiq. Ada hak halus. Hanya siapa orang awam tak faham. Orang yang mata pendek tak nampak, kena bertolong dengan spek mata, cermin mata nak tolong. Tolong tu pun kadang tak nampak lagi. Halusnya, terlalu halusnya. Begitulah dalam ilmu, ikutlah apa cara semua ilmu Usuluddin baik, fiqh baik, tasawuf baik, tafsir dan hadis, bahkan nahwu surah, semua dia ada daqaiq. Sebab tu dia mengaji dia tak habis-habis. Lagi kita mendalami dia terbaik lagi, apa lagi dia ada lagi. Begitulah ilmu ini. Oleh yang demikian syarat tu tidak mewajibkan di atas orang-orang awam. Seolah-olah dia pengen kata tak kuasa dia nak memikul. Kata ni kata tak pada dengan rank dia. Hanya untuk orang-orang tertentu je. Maka hak soalan ni untuk terakhir, nur. Nur asal arti nur cahaya ni macam ni. Lapu mempunyai cahaya. Nur yang menerangkan, kita dapat terang. Dengan sebab nur cahaya bukan semata-mata cahaya, cahaya yang menerangkan. Siapa kita buka surat, terang. Nyata. Tu nur. Kemudian dipakai juga nur arti isim, nama. Setengah pada nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nama An-Nur. Setengah pada nama dia An-Nur, Al-Mustafa Al-Hadi, Muhammad Al-Hadi, Muhammad Mustafa, Muhammad Nur. Muhammad Nur. Tapi bila jadi lurah Melayu, Muhammad Nur. Apa tahu pula makna. Ambil Muhammad tinggal mak, An-Nur jadi Nur. Makna. Awak nama apa? Saya nama Makna. Apa makna? Muhammad Nur. Kata sedap dengan bila tu kembali pada asal. Nabi kita nama asal Muhammad, satu nama dia An-Nur. Qad ja'akum minallah nurun. Nur yakni Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran juga dipanggil An-Nur. Allah Taala juga salah satu namanya An-Nur. Sebab nama Allah Taala kan dalam Asma' Husna ada sebut An-Nur. Baik. Tu ada nur dipakai nama. Salah satu nama Nabi An-Nur. Muhammad Nur. Itu dia. Kemudian asal pada lurah nur arti cahaya yang menerang. Kemudian sebelum daripada dijadikan badan, sebelum pada melahirkan badan, Allah menjadikan roh dulu. Tengok kita ni, sebelum pada kita lahir, tengok kita ni lahir di zaman sekarang. Umur dah berapa? Kira-kira daripada tarikh lahir, tarikh jadi kata sampai sekarang dah 60, dah 70, ada yang 50, ada yang 60, 40, macam-macam lah. Di mana kata kita hidup zaman sekarang. Ini hidup zaman sekarang berarti badan kita lahir ke alam dunia disertai dengan roh. Adapun roh kita pernah mengeluarkan daripada sulbi Adam di zaman alam zarri dulu. Habis kata roh dijadikan dulu.
Lepas tu dimasukkan balik. Nah, kemudian awal-awal dijadikan tu apa? Tadi ada mai riwayat dah. Mai riwayat dah. Ada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah ia tanya, apakah awal dijadikan? Nabi SAW menjawab, ialah awal-awal dijadi oleh Allah nur Nabi engkau lah. Dia jawab. Murah apa nur Nabi engkau situ? Itu roh. Tak kalau roh tu cerah, maka nur. Tu dia macam lampu beli cerah. Apa tu? Apa ni cerah tu? Kita tanya kan? Lampu yang mencerahkan. Ini pun nur, roh. Sahabat dalam berjanji dia buat selawat kata, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku ucap selawat dan aku ucap salam ke atas an-nur. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur al-mawsufi yang disifatkan bit taqaddumi wal awwaliyah, dengan terdahulu dan permulaan. Jadi mula-mula dijadikan an-nur. Baca al-mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Di situ syarah-syarahan bagi Al-Barzanji banyak huraian. Mari dengar hadis kenyataan tentang kejadian awal tu dah. Dan Syekh Ahmad Al-Qastalani pun sebut dalam kitab Al-Mawahibil Ladunniyah dia mengenai dia buat satu tajuk. Bab ada menyatakan khilaf awal makhluk dijadikan aras ke, air ke, kolam ke, khilaf, tapi kemudian daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Kemudian masalah ni salah satu daripada masalah furu'ul aqaid, bukan usulul aqaid, furu'. Bila furu' ni masalah cabang, masalah cawangan, bukan asas. Bila masalah furu', apabila ikhtilaf sesama ahli sunnah, maka rahmat bagi kita kemudian. Tempat rahmat bila disoal, apakah awal makhluk dijadikan? Wallahu alam, tak tahulah, tanya orang lain. Tak ada apa, tak ada salah. Tak tahu, tak salah. Pasal ulama ada khilaf. Tapi kalau kita nak jawab mengikut pandanya, jawabnya padanya khilaf tafsir. Di sisi ahli haqiqah, awal makhluk dijadikan nur Nabi, yani ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kata Nabi akhir zaman, lahir badan di akhir zaman. Maknya Aminah melahirkan dia. Lahir dah. Hak tu melahir dari zaman. Roh dia awal sekali dijadikan. Tu. Lepas tu ada pula khilaf pada tu, ada setengah kata air wa kana arshuhu 'alal ma'. Mana arah tu di atas air, berarti air dulu. Ada kata arah, ada kata pula apa dia kolam. Khilaf begitu. Ini setengah pada furu'ul aqaid. Bila khilaf di kalangan ahli sunnah jamaah, rahmat bagi kita. Kalau kita tak tahu pun tak salah. Kalau kita nak kata rakyat mengikut cara khilaf. Habis situ. Itu mengenai dengan nur Nabi Muhammad. Ada satu lagi apa saat ni? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdah arti esa. Wujud esa, mana keesaan ada. Sini nak menyata apa? Yang ni kita kena klik pada tadi. Kita semua kalau ditanya, kita semua ni ada ke tak ada? Ada. Bumi ada ke tak ada? Ada. Tu alak-alak bodoh dah. Ngaji pasal mengaji bodoh dia panggil. Wallah, siapa nak kata tak ada kan? Tapi buat alak-alak bodoh kata ni kata. Tanya macam ni, apa bodoh kan tak? Apa aku tak tahu. Jangan kata gitulah cara nak mengaji. Maknanya kita semuanya ada. Bumi ada. Langit ada. Segala rumah-rumah yang kita pandang, pokok kayu, kayang, bukit, gunung, ganas, semua ada. Ada itulah maksudkan wujud. Nampak tu teman dia? Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Mana kita semua ni ada. Bila semua ni ada, mana nak tanya kata ada ni esa ke banyak? Dia jawab. Esa ke banyak ada di sana? Ya. Bukan tak faham, tak berani nak jawab. Faham nak jawab, takut tak betul. Tak apa. Pengen tanya betul pengajian. Kita ni ramai ke? Tak ramai. Ramai itu banyak ke sikit? Dia ramai banyak. Jadi maknanya ada kita ni banyak. Bila ada banyak, macam mana ahli tasawuf kata wahdah?
So macam mana sedangkan banyak? Langit dah 7 lapis, 7 ada dah kita kata. Bumi 7 lapis, 7 ada apa kita nak kata ke berapa juta, berapa million, nak kata ke banyak ada. Berapa dia kata wahdatul wujud? Ini kena bererti istilah dan kehendak dia. Jadi semua wujud kita ini pada umumnya alam. Sama ada alam dunia bahkan alam akhirat. Panggil alam. Bila alam masih dalam umum ayat alhamdulillah rabbil alamin. Apa alam? Kullu ma siwa Allah, ay kullu mawjudin siwa zatillahi wa sifatih. Setiap mawjud, setiap yang ada selain pada Allah, selain pada zat dan sifat Allah, semua panggil alamin. Alamin. Jadi kita bererti daripada situ Allah Rabb, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Arti semua alam tidak nafikan wujud, ada semuanya itu, tapi ada semua tu baru ke sedia? Semuanya baru. Yang tadi kita kembali tadi, apa makna baru? Setiap-tiap ada permulaan, semua panggil baru. Alam tak kira langit, bumi, arah, kursi, walaupun tak tahu berapa ribu umur usianya, maka kita hukum semuanya baru. Hingga kalau siapa iktikad atas langit qadim dengan mana tidak ada mula, kufur, bukan haram. Kecuali dia baru Islam, dia jahil, dia tak tahu pasal dia besar jauh daripada ulama, syarak maafkan dia. Bila dia bergaul dengan masyarakat, dia main depan langit sedia, tak ada Tuhan, tu kufur lah, maka panggil ingkar adanya Tuhan. Baik. Jadi bina di atas tadi, semua alam hukumnya baru. Bila baru, ada yang belumnya tak ada, pada di sisi pandangan ahli musyahadah tak bilang ada yang semacam itu. La yu'taddu bihi, tak dibilangkan dengannya, wala yu'tabar, tak dibuat kira, kata ni kata. Ada macam tak ada lah. Sebab nak boleh ke ada sebelum pada itu tak ada. Kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Kan Allah walam yakun syai'un qablah. Satu riwayat. Ada Allah dan tidak ada sesuatu selain pada Allah. Belum pada Allah menjadi. Ada Allah, tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kerana yang lain semua baru, Allah ialah sedia. Baik. Apabila yang lain pada Allah tu ada, tapi adanya baru, yakni ada permulaan. Sebelum pada Allah mengada, kalau dia soal, ada tak lagi? Belum ada. Bila belum ada, Allah je yang ada. Tu panggil ada tu, ada hakiki tu. Habis kita mengaji usul wujud. Wujud artinya ada, artinya ada Allah. Dikehendaki dengan wujud ini wujud zati. Apa makna wujud zati? Ada Allah tak bersabit dengan siapa yang mengadakan. Adapun ada makhluk semua ni bersabit dengan Allah mengada. Sebelum Allah mengada, kita tak ada. Maka ada semacam ni tidak diiktibar di sisi musyahadah ahli syuhud. Bila tak iktibar itulah, mari wujud ialah Allah ialah. Yakni wujud hakiki Allah jua. Itu kata wahdatul wujud. Kita contohkan. Masa kita mengaji, kita pernah katanya belajar mana dulu? Tak belajar. Kita orang jahil, tak belajar. Tak pernah belajar langsung. Tak pernah duduk di pondok. Tak belajar. Tak pernah langsung, bila tanya lagi. Duduk juga di pondok 2 tahun. Apa saat ni kata tak belajar? 2 tahun pakai tak bilang lah. Pada pukul rata saya tak belajar. Maka dusta tak cakap macam tu. Ini balaghah nak kata yang kita belajar 2 tahun dikira macam tak belajar lah. Mengaji 2 tahun nak ambil mana tu? Tanya kata nak helm mana? Tanya kata itu. Mengaji dia kurang-kurang 10 tahun, 15, 20 ke dulu 30 tahun belajar. Kita 2 tahun pakai tak belajar lah, jawab itu selalu. Belajar mana? Tak belajar. Saya tak mengaji, saya tak belajar, saya jahil. Bila tanya, tak belajar, dia duduk juga pondok 5 tahun. Ni kata ayat tak ada mengaji 5 tahun. Macam 5 tahun tak ada boleh apa, macam tak belajar lah. Makan api terus, tak belajar. Tak ada salah cakap macam tu. Ni pasal tu ahli musyahadah, dia pandang hanya Allah je wujud hakiki. Yang lain semua tidak ada wujud seperti Allah. Maka pandangnya tak ada selain pada Allah. Yang ada hanya Allah jua. Itu panggil wahdatul wujud.
Nah, tu dia bercakap hak tu sebab kita tak faham erti apa satu. Dia tak faham, dia jadi selalu annas a'da'u ma jahilu. Manusia jadi musuh mengabarkan dia tak tahu tu. Dia musuh sungguh mengabarkan dia tak tahu tu. Itulah. Itulah di antara asal wahdatul wujud. Dia bercara maqam hati seseorang yang dibuka oleh Allah Ta'ala sampai dia tak iktibar. Ada pun tak pandangkan ada. Supaya kita misal lagi, kita ada rumah, kita ada kereta beberapa, dan ada pula yang lain milikkan. Bila tanya, oi kamu ini kaya, jangan kata sebab apa, rumah tu hak orang tua, hebah pada saya, bukannya saya. Jadi masih kita dah ingat tak, jasa kita belum ada. Rumah yang kita duduk hak yang diberi oleh ayah kita. Tanah pun hak ayah kita beri kepada kita. Kereta tu pun ayah beri kepada kita. Mana hak yang kita ni? Tak ada. Jadi kita tak pandang ke ada semacam tak pandang. Itu panggil macam itulah. Ada pun kita tak pandangkan ada, maka hukumnya tak ada. An-nadiru wujuduhu kal adam, kata mengaji fiqh. Yang jarang itu berlaku, yang jarang berlaku, hukumnya seperti tak ada. Tu kan? Itulah. Banyaklah kadang-kadang ni. Itu dalam percaraan dapat ikil ulum. Tapi kalau orang tak faham situ, kadang-kadang dia enti juga. Ini ilmu sesat, ilmu salah. Bukan ilmu sesat, kita tersesat. Ilmu tak ada sesat. Kita tersesatnya. Ilmu cerah macam ni lah. Bahasa kata ilmu gelap, mana ilmu gelap, lapu dia cerah begininya. Cuma dia gelap, kita tak dia. Ataupun kita tak sanggup duduk di bawah dia. Itu mana apa kita kata ilmu salah, ilmu sesat. Bukan ilmu yang kita tak faham dia, itulah sesat kita. Itu dia. Sebab itu juga ilmu semacam ini, ilmu macam daging, halus, tepung, debu begini, bagi yang tahu tak sepatut kita nak mengketengahkan. Nak menyebarkan di tengah masyarakat, kerana manusia kadang-kadang dia tak faham tu, jadi mengkelirukan. Itu pasal tu diharamkan bercara wahdatul wujud di masyarakat awam. Sebab tu setengah kita diharam keluar daripada majlis agama, mufti-mufti mengeluarkan petua, diharamkan membaca kitab Durrun Nafis. Kerana kita tu duk bercara wahdatul wujud. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Aku tidak lihatkan sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Jangan tu maqam dia. Ada pula kata ma ra'aitu Allah syai'an illa wa ra'aitu fihi. Aku tidak lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah ada padanya. Itu semua tu keliru nasbah orang tak faham. Bila orang faham, iyalah dia kata tak iyalah. Sebab tu bahajak pada huraian lah. Itulah sebab diharamkan belajar, kerana sebenarnya perkara tak ada keahlian dia panggil. Bila tak ada ahlian nanti rusak. Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli dalam medannya, tunggu kiamat. Tunggulah kiamat. Orang tadi kata kiamat belah. Kiamat belah apa? Jadi tunggulah pecah belah berlaku. Sebab dia bukan ahli. Yalah kita contoh, pergi belajar nahwu, dia orang tak reti nahwu, mana boleh. Jadi apa ni? Mubtada kan kana. Tu mana tak tahu pun kana, mana boleh ajar nahwu. Itu kan? Tak reti sarah, mana boleh ajar sarah. Tak reti tajwid, mana boleh nak ajar tajwid. Itulah. Begitulah tiap-tiap ilmu dia ada istilah. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Tiap-tiap manusia dia tahu tempat minum dia ada. Itu isyarat. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Orang mahal dalam ilmu tasawuf dia tahu isyarat dia. Orang mahal dalam nahwu tahu kalimah disebut. Itulah di antara. Maka masa kita tu ada lagi kalau mengikut janji jam 11. Tapi kalau apa dia ni cukup dulu pun rasa ini terserahlah pada baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya kita berhenti kat sini dulu. Walaupun sebenarnya memang masih banyak lagi soalan-soalan yang belum terjawab, dan kita sendiri pun rasa sebenarnya tengah sedap makan ni, kopi rasa tekan langsung. Kita buat channel masa tak menzikan, insya-Allah pagi yang berhajat insya-Allah besok pagi kalau tak salah saya Tuan Guru insya-Allah kembali di Masjid Ihsaniyah untuk kuliah subuh. Jadi boleh kita bertemu juga untuk mengambil lagi
ilmu-ilmu daripada Tuan Guru, insyaAllah pada besok pagi. Mudah-mudahan kita bertemu di sana. Jadi mohon ampun dan maaf tuan di atas soalan-soalan yang belum sempat saya bacakan. Jadi mudah-mudahan kita ada peluang lagi di masa-masa yang akan datang untuk berjumpa dengan Tuan Guru dan untuk kita menimba banyak lagi maklumat, pengetahuan, ilmu daripada Tuan Guru. Jadi untuk pertemuan kita pada malam ini kita akhiri dengan aku qawli hadza Rasulullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.